Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pada sahabat, siapa nak rumah dia dekat dengan rumah aku dalam syurga? Siapa nak rumah dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga? Siapa tuan-puan nak? Angkat tangan. Siapa nak rumah dekat dengan rumah Nabi? Kalau kita dapat rumah dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitalah manusia yang paling berjaya, paling bahagia. Kita manusia yang benar-benar nikmat dalam hidup ni. Sekiranya rumah kita dekat dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata orang yang rumah dia dekat dengan rumah aku dalam syurga ialah, pertama, orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan kedua, orang yang buat baik terhadap isteri dia. Orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik dan orang yang buat baik terhadap isteri dia. Kenapa Rasulullah SAW pecahkan akhlak dan buat baik terhadap isteri? Sebab ramai orang dalam dunia, dia berakhlak, dia baik, tapi dalam rumah tangga dia tidak menghargai, menyayangi isteri dia. Sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, maksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apakah ya Allah beri kami kebaikan dunia dan akhirat? Apakah kebaikan dunia? Dia kata kebaikan dunia ialah isteri yang solehah, memiliki wanita dalam dunia. Kata Nabi, aku sangat mencintai tiga perkara: solat, wanita dan wangi-wangian. Nikmat dunia Nabi kata tiga: solat, wanita dan wangi-wangian. Isteri yang solehah. Sebab tu memiliki isteri yang solehah ialah satu nikmat yang paling besar. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, tak tahu bagaimana nak ucap perkataan, ungkapan, tapi saya nak beritahu puan, Rasulullah SAW nak kata orang dekat dengan rumah dia, mesti orang yang berakhlak dan buat baik terhadap isteri dia, buat baik terhadap suami dia, terhadap pasangan dia. Saya sendiri, sebenarnya saya berapa lama dah saya fikirkan, saya risau kerana yalah kita berduduk sekarang, saya dengar belajar pasal didik keluarga dengan sunnah pada pagi sampai tengah malam, dengan tentang hadis Nabi daripada subuh sampai 12 malam. Ustaz baca Quran, hadis berkenaan didik keluarga. Begitu berat. Allah kata jangan pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Allah perintah dalam Quran, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga daripada neraka. Allah perintah kita, wajib kita selamatkan ahli keluarga kita daripada neraka. Sebab tu kita kena bimbing dan sayang isteri kita, buat dengan cinta. Nak tak nak, ini semua tugas kita semua. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu saya sendiri bila siap je buku ni, saya sangat gembira. Saya rasa kalau bukanlah kurang-kurang, walaupun apa yang kita buat dengan Nabi SAW buat ni jauh berbeza, tapi saya rasa gembira sebab rasa kalaulah hari ni dapat, kalau takdir hari ni hari terakhir saya dalam dunia, saya dapat tulis apa yang saya inginkan selepas mak saya meninggal. Saya fikir tak lama mungkin saya pula akan pergi. Jadi saya cepat-cepat tulis satu buku, cara 11 kaedah bimbing keluarga. Saya kata 10, saya tambah satu lagi, 11 kaedah bimbing keluarga. Saya tulis sungguh-sungguh dengan doa pada Allah, sembahyang hajat sebelum tulis. Saya berniat bercita-cita, sebab kalau mati rasa agak tenang. Sebab apa? Sebab banyak perkara yang saya nak kongsikan dan tak sampai pada ramai orang. Saya buat keluarga sunnah, alhamdulillah saya bersungguh-sungguh. Di samping keperluan hidup saya berdoa supaya dia jadi asbab kebaikan dan hidayah buat semua. Dan alangkah indahnya dunia ni kalau setiap suami menghargai isteri yang mereka miliki. Kita semua ada kelemahan, kekurangan. Saya sendiri hamba yang berdosa, banyak kekurangan. Saya sedar saya cuma Allah kutip daripada longkang dulu-dulu 20 tahun yang lepas. Kalau tak, saya tak kenal Tuhan. Kalau saya bukan orang baik-baik, tapi Allah kutip, saya gembira dan saya bahagia. Sebab tu saya teringin nak kongsikan, beritahu tuan-puan bahawa bila kita kenal Nabi SAW, kenal keluarga Nabi, kita akan benar-benar bahagia. Kalau kita kenal Nabi, kenal keluarga Nabi SAW, kita akan benar-benar bahagia. Kita gembira dapat kenal Nabi SAW. Dia lelaki yang sangat baik, sangat menyayangi keluarga. Saya tak dapat nak gambarkan, tapi saya cuba tuliskan dalam ceramah saya sebut. Tapi saya nak beritahu tuan-puan, dia lelaki yang benar-benar menyayangi keluarga. Asas agama ni hidup dan tersebar. Satu masa seluruh dunia akan Islam. Asas dia ialah sebuah keluarga yang saling mencintai dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ada fikir Nabi, ada kerisauan Nabi, ada jiwa Nabi SAW.
lihat Nabi SAW bagaimana dia menghargai keluarga. Jadi tuan-puan sekalian, yang dah tempah buku ni insya-Allah nanti hari Isnin mereka akan postkan semua sekali. Banyak, alhamdulillah ada 1000 tempahan, ada dia 1000 daripada tuan-puan yang daripada Facebook saya ni lah, dan daripada sumber-sumber lain lagi banyak lah. Dan mudah-mudahan siapa teringin boleh WhatsApp 01, tapi balas mungkin lambat sikit, banyak sangat ni, 013 2984 984 013 2984 984. Mudah-mudahan ya, sebab kebaikan ni dia ada 11 kaedah, antaranya romantik, hargai pasangan, dan banyak perkara yang penting-penting lah, restu ibu bapa, supaya kita benar-benar bahagia. Dan keluarga sunnah pun nak dekat, tuan berdaftar www.keluargasunnah.com. Semoga Allah SWT beri taufik kepada kita untuk amal dan sampaikan insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.